Susah ni Kak, parah ni, parah. Nasib baik akak dah tahu sikit. So, Assalamualaikum, hai Kak. Okay, so nak tahu dulu nama apa? Nana. Okay, so Kak Nana hari ni datang ada masalah apa? Rambut apa? Gugur, dia banyak gugur. Oh, banyak gugur lah. Okay, satu hari gugur dalam agak-agak berapa banyak gugur? Dia macam satu gumpal. Satu gumpal lah. Setiap hari ke? Memang setiap hari. Setiap hari lah. Okay, berapa lama dah Kak ada masalah? Dah 5-6 tahun lah sini. 5-6 tahun lah. So, okay, hari ni kita nak scan dulu kulit pada Kak. Kita tengok dulu. Okay? Okay. Kak, ni berminyak ni sangat ni Kak. Ni sangat-sangat berminyak ni nampak ni Kak. So, kalau dia nampak shiny ni kan. Ni maksudnya kulit kepala Kak ni agak teruk jugalah minyak dia ni. Kak, lepas check tadi analisis ni Kak, kulit kepala Kak ni aduh sangat berminyak. Lepas tu folikel tu banyak dah yang tersumbat. Susah ni Kak, parah ni, parah. Nasib baik akak dah tahu sikit. Kalau akak lambat sikit tu memang akan lagi teruk. Akan lagi banyak gugur nanti. Okey? Jadi sebab tu hari ni kita nak buat satu treatment rambut kulit kepala akak. Kita kasih buang minyak-minyak tu semua. Kita kasih clearkan pori-pori akak tu supaya produk tonik yang akak pakai tu nanti boleh serap, boleh selamatkan balik kulit kepala akak tu. Kulit kepala ni dia sama macam kereta lah. Macam kita servis minyak hitam, kita servis kan. So, kulit kepala pun sama. So, sebulan sekali, kalau akak ada masa, memang akak kena buat. Sebab apa kan, dekat Malaysia ni, cuaca dia panas. Jadi, bila akak berhijab, kadang-kadang dia terperangkap. So, benda ni, masalah ni memang selalu normal terjadi. Sebab tu, kat EX Color by Inaya ni, kita ada servis ni. Memang khusus untuk wanita muslimah. Okay? So, jom kita buat treatment sekarang. Kak tengok ni, nampak tak? Banyak tak benda-benda yang terbang tu? Benda-benda asing dekat kulit kepala kita. So, kulit mati, tu semua tu, itu fungsi hydro tadi tu. Dia kasih keluarkan balik, kasih clearkan balik. So, tadi kita dah buat hydro tadi macam mana Kak? Rasa macam mana? Rasa dia sedap. Rasa lembut je dia ni kan. Ringan lah. Sebab tadi dah habis dah. Dia dah buang minyak dia tu. Dia dah clearkan pori-pori tu. Sekarang kita nak masukkan tonik. Baru betul teknik dia tu. Okay? So ni tadi kita tak gambar kan. Ni akak punya sebelum tadi. Dia ada, nampak ni dia ada tersumbat. Ni lepas dah cuci. So akak nampak jelas dia punya folikel dia, lubang-lubang dia kan, roma-roma dia semua nampak. Kita dah siap stylekan rambut akak ni. So next kita nak pakai serum ni. So serum ni dia memang bagus untuk maintainkan rambut akak ni lembut sepanjang hari, tak frizzy, dia tak kusut, senang nak manage. Okay? Yang ni pakai sikit je. Titik je sikit ni. Dalam ni ada minyak kelapa dengan argan oil. Memang sangat bagus untuk rambut. Sikit je kan, satu pump. Macam mana rasa dia lepas buat hydro? Okey tak? Okey, sedap. Rasa ringan. Pakai tudung pun tak ada rasa berat dah. Tak ada rasa bawa masalah dah. Masalah dah hilang. Masalah nak berterbang lah. Dia terbang lah. Buat hydro ni akak janjikan saya. Buat sebulan sekali. InsyaAllah akak akan datang buat. Sebab apa? Masalah akak yang terberat sekarang ni, saya tengok akak memang tak ada clean rumah. Memang tak ada masalah-masalah yang berat lah. Cuma dia pada masalah rambut gugur je. Lepas tu disebabkan tersumbat pori-pori tu. Lepas ni akak buat sebulan sekali pun dah okey dah. Saya tengok rambut akak memang ada kering sikit. Sebab tu tadi saya pakaikan akak ni serum. Serum tadi akak rasa kan? Dah rasa macam mana pakai? Ringan. Berminyak tak? Tak ada. Tak rasa berat, tak sebut minyak kan? So walaupun dia jenis yang oil base, di dalam ni minyak argan ada, minyak kelapa ada, tapi bila akak pakai, satu titik pun dah cukup untuk lembutkan rambut. Rambut tak kering, rambut tak rasa kasar. Jadi saya memang nak bagi akak satu lah. Kak nak tak? Betul. Dia bagi akak satu. Okay, so akak pakai dekat rumah ni. Dia bagi juga akak. So akak mau balik, pakai. Janji tak pakai Pakai insyaAllah akak pakai. Okay, so pakai. Orang kata lepas mandi kita cuci rambut tu, akak pakai. Lepas tu memang dia jaga rambut akak. Okay? Saya pula dapat. Okay. Okey, akak akan buat pakai betul-betul lah. Selama ni akak pakai salah. So akak bulan depan saya jumpa akak lagi untuk hydro Okey. Okay. InsyaAllah. And left the rest in pieces.